Saya Kakak Ikmal. Oh, ya ke? Nak datang merisik. Betul-betul lah adik memang ni lah, memang bersedia. Alhamdulillah dah. Kanan Oh. Saiz adik lah, Dik. Oh, memang Masya saya Allah. punya ke ni? Ni daripada ni sayang, Yana Sofia Go. Ini daripada sekarang, hair tonic harga asal RM50 dapat RM5 sahaja. Tapi korang kena cepat sebab korang akan bersaing dengan 3 akaun yang live serentak. Betul. Okey? Lagi berapa minit nak buka? Lagi berapa minit? Okey, korang dah ready? Let's go. RM5. RM5 guys, RM5. RM5. Harga asal Pirana terus. Okey, 30 saat. 30 saat. Pirana ready. Okey, jarum-jarum ready. Jarum-jarum kesayangan Malzan dan juga pirana ready, okey? Let's go. Lagi 30 saat. 10 9 8 belum tak keluar lagi? Belum. Gitu memang kita lah founder ni. Okey, 10. Okey, 9 8 7 6 5 4 3 2 Tekan beg kuning sekarang, let's go. 30 ml, tekan beg kuning sekarang. Let's Okay. go. Baru Nak keluar, beli baru terus. Ya Allah, RM5. Let's go, everybody. Daus, marilah kita berdoa supaya founder masuk syurga. InsyaAllah. Okey, Ikmal dah habis, aku masih ada. Let's go. Oh, RM5. Habis. Habis semua. Semua. Ya Allah, Daus. Alhamdulillah, Daus. Memang founder ni insyaAllah masuk syurga. Ya, dia bagi aku sedekah. Kita dapat info ramai gila yang beli lepas tu cancel order. Refund balik. Kah? Ini marah dia orang. Ya kah? Ya ke? Kenapa kamu begitu Ini ni. Jangan refund no. Okey. Sebab dia begini. Korang kena faham sebab kalau korang contoh korang beli lepas tu korang refund, nanti dia menjadi masalah di bahagian stok. Kita sangka dah sold out tapi benda tu masih ada. Faham Begini kita hidup ni paling senang simple je, tak payah menyusahkan orang. Boleh? Okey, kalau nak beli, yang beli terima kasih banyak, yang support terima kasih banyak. Yang tak nak beli tak apa, korang tengok je. Okey, makan kuaci, boleh? Okey, janganlah refund, tak baiklah macam tu, janji. Jangan refund Setia. Yang penting ada beberapa orang akan dapat manis-manis tu. Okey. Betul? Yang penting ada beberapa orang tu akan dapat manis-manis. Manis-manis ini Touch and Go. Ya, Touch and Go. Dah tentulah Touch and Go ada dalam dia. Ya, sebab tu jangan refund, jangan pulang balik. Kalau korang pulang balik nanti Touch and tu kau tak dapat. Betul. Faham tak? Okey, kita ada 100 beg. 100 dan kita nak bagi. Okey, jadi kalau korang yang beli, InsyaAllah kalau rezeki korang akan dapat dan kita akan bagi secara random. Betul. Okey. Tak dapat RM5 tadi. Siapa yang tak dapat RM5 tadi? Okey, siapa nak RM5 lagi cuba komen. Apa? Bukan RM5. Bukan RM5. Harga 15. Okey, boleh? Okey. Siapa yang tak dapat harga RM5, jangan risau, harga asal RM50. Ramai cakap harga 50. Oh, faham baik. Sabar. Yang RM50 jangan beli. Sekarang RM50 jangan beli. Kita nak bagi harga lain. Kita nak bagi harga lain lagi. Sabar kejap. Tapi kalau tonik. Sekarang nak bagi tonik yang tak dapat RM5 tadi, kita nak buka lagi sekali, tapi bukan RM5, kita nak bagi RM15. Okey, kali ni RM15 pula untuk tonik ni. Ya. Okey, harga boleh? asal RM50 Daus. Okey, kali ni dia nak buka RM15. RM50 jangan beli. RM50 jangan beli, okey? RM15 kejap lagi kita nak bagi harga RM15. Berapa minit lagi untuk ni? Tonik boleh lebatkan rambut. Betul. Macam cucuk rambut-rambut cocok pula. Contoh rambut-rambut kat sini ni. 4 minit lagi. cuba aku Spray. Kau spray je. Atau tiba-tiba rambut kau macam Rapunzel Betul tu. kan? Kalau kau gitu gosok je. rambut, ya, kau gosok-gosok rambut. Ya Allah, lembutnya kepala Daus ni. Yalah Macam dugu. Aku pula iron kulit kepala aku. Kau iron? Buat apa? Iron lah tu lembut. Ini nanti kau tengok rambut kau lagi bertambah lebat cepat Kan, I pakai softlan. Janganlah tutup biarlah. Biar gini je. biar gitu. Ya Allah, botaknya kau rasa macam COD boleh ke founder? COD boleh ke? Nadia. Habis? Nadia. Ada, tapi depend pada kawasan. Oh, COD ada tapi depend kepada kawasan. Kalau kawasan dekat Marih tak dapat, Dik. Ya, kalau macam Lutut tak dapat. most biasanya kalau jadi macam ni, biasanya dekat Sabah Sarawak mungkin tak dapat lah untuk COD. 3 minit lagi. Okey. Ready untuk check out. Betul. Ready 3 minit.
Okay, 3 korang. minit lagi. Sekarang ni, tadi kita bagi harga asal dia RM50. Kali ni kita bagi dengan harga RM15. Siapa yang tak dapat RM5 tu, terus sampai harga RM15. Ya. Tapi stok sangat terhad. Ya, Dan lepas ni kita akan beralih dengan produk yang lain lagi. Dia bukan tonic. Apa? Kenapa ada bonggol kat sini? Oh, dia ada bonggol Kenapa? Kau tak ada bonggol Tak ada, aku tak ada bonggol. Cik, Iya. engkau bonggol kat Aku ada bonggol sini. Sini pun ada. lah, dia ada bonggol kat Kau tak ada tangan dia. bonggol ke? Aku tak ada bonggol. Memang tak ada. Ya. Inilah founder Ahmad ya. Dia bagi harga terlajak murah. InsyaAllah masuk syurga. InsyaAllah. Yes. Ya. Tonic ni daripada harga RM50 nak bagi set- RM15. Nak set tadi. Diorang nak set yang tadi. Lepas ni kita Okay, lepas ni kita orang bagi yang set. Sabar, Orang ready yang set Kisah bajak. Geram pula nyanyi sikit. Cuba kau nyanyi. Bintang jangan. Sebab bila kau nyanyi lagu tu baru aku tahu lagu tu. One, Ya ke? two, go. Sedap suara dia. Lagu apa? Bintang jangan. Coba kau dulu. Kau first. Aku cuma tahu bintang jangan je. Okay, balik. Bintang jangan. Janganlah begitu. Sampai panjang sikit, Iqmal. Betul. Boleh. Aku ingat macam ni je. Bintang jangan, bintang jangan, bintang, bintang jangan, bintang. Jangan bintang, bintang, jangan. Jangan bintang, bintang, jangan. Jangan bintang, bintang, jangan, bintang, bintang jangan, jangan. Jangan bantang, bintang, jangan. Jangan bintang, jangan bintang. Sedap ni suara Daus ni. Kau pun sedap weh. je ke? Janji. Pipi kau dia tapi pipi kau jujur weh. Macam fluffy, macam marshmallow. Tinggal bakar je. Hai jerung-jerung, mami jerung-jerung. Okay. Apa? Betul lah macam marshmallow. Korang agak. Backpening, sabar korang, sabar. Okey, sabar-sabar korang jap. Aku pun tak tahu kenapa malam ni macam chaos sikit. Okey, tapi tak apa. Tapi kan, kau rasa umur berapa? Engkau kan 27. Umur berapa? Patutnya 27 lah kita orang kahwin. Aku dengan Nazra kahwin. Okey, engkau patutnya nak kahwin umur berapa? Aku macam terlajak sudah ni. Faham macam terlambat sudah. Takut expired. Jadi sekarang aku pasrah je. Kahwin. Tidak, biarlah. Janganlah. Kau kena kahwin. Umur 30 lah kot. Asal kan ada. Ada je. Cuma dia sekarang masalahnya dalam muka aku macam batu bata. Asal tu pula test dia tinggi Kalau tadi aku banyak duit tak apa. Ini Kau batu-batu. Okey lah muka kau. Muka kau iras aku. marshmallow. Kau tengok Kau tengok muka kau iras. Cuba senyum. Senyum. Kau macam batu-bata. Aku macam marshmallow. Cuma kau batu-bata yang merah tu, aku batu-bata putih. Betul. Kan? Comel. Dia sekali dia buat TikTok, dia sekali dia guna lagu yang tu, perempuan. Lakus. Tapi jujur, korang, jerung-jerung, coba korang komen. Betul tak apa yang aku cakap ni? Iqmal selepas saya potong rambut dia, handsome dia berkali-kali ganda. Betul tak? Aku berapa kali puji dia, cakap, Iqmal handsome-nya. Kau potong rambut. Betul, setuju. Yes. Dia makin handsome weh. Nampak aura-aura akan mandian nanti. Mandi-mandi seri sebelum Kau kahwin. rasakan berapa kau nak anak lelaki dulu ke anak perempuan dulu? Aku perempuan. Aku kalau boleh aku nak anak lelaki dulu lah. Supaya dia macam jadi sulung. Faham tak? Yang kedua memang aku nak perempuan. Anak pertama kau nama apa? Nurul Putri Shaluna Maya Christina Aguilera. Wow. Yes. Wow, kau kahwin pula dengan siapa? Tak. Kahwin dengan siapa lah Kalau aku anak pertama aku nak bagi nama dia macam Nur kena ada. Nur tu macam memang legasi. Sebab nama Nazra ada Nur. Nur Nazra. kau pun ada nama aku kan? ada Nur. Jadi legasi Nur tu kena ada. Nama anak aku lelaki Nur. seminit lagi Tony. Aku ni bang Nur seminit lagi. Mana Nur boleh? seminit lagi. Nai. Okay, fix. Nama anak korang nanti Nur seminit lagi. Apa? Okay. Terus. Okay, ini 10 orang je dapat. Yang 15 ringgit kita buka 10 orang je. 10 orang je. 10 orang je. Siapa? Okay. Korang. Okay, untuk tonic ni kita buka dengan harga RM15. Tapi untuk 10 orang saja yang akan dapat. Betul. Okay. Siapa cepat, dia dapat. Betul.
kalau mama jari kau besar, lambat, guna ini jari manis untuk tekan, okey? Betul. Ready? Terkeluar dia aku. 15 saat. Okey, 15 saat. Okey, ready? RM15 untuk 10 orang terawal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, let's go. Tekan beg kuning sekarang. Ya, jadi clicking. Tekan beg kuning sekarang. Dia keluar ke? Ha? Dapat tak? Dah keluar ke beg kuning? Dah keluar ke beg kuning. Okey, dah. Okey, untuk 10 orang terawal, ambil je terus. Tak keluar lagi. Okey, baru keluar. 10 orang terawal. Let's go. RM15. Harga asal berapa dah, Usrina? Harga asal RM50. RM50 tu dah, beb, harga-harga ni. Mic ada kat kau? Mic ada Awas. Mic ada. Tak boleh kita. Hai tu dah. Okey. Ini Aush. Saya dapat 18. Memang ada penghantaran. Ya betul. Kau jangan nak pilih-pilih bango yang hantar. Memang. 15. Okey, RM15. Let's go. RM15. Let's go. Tekan beg kuning guys. RM15. Harga asal RM50 guys. Ni hair tonic. Masya Allah, tabarakallah. Kalau pakai rambut jadi lebat, cepat panjang. Apa lagi dah? Yes, insyaAllah. Lepas tu, dia akan membantu mana-mana bulu-bulu yang kau nak bagi panjang. Kau spray je situ, insyaAllah panjang. Okey. Aku pun dah start nak pakai, insyaAllah. Jadi nanti kamu tengoklah perkembangan. Dia cepat je meresap. Cepat meresap. Oh ya kak? Korang yang dalam live sini, dalam live aku yang add to cart, jangan add to cart, terus buat payment. Sebab nanti kamu akan mengganggu stok. Siapa-siapa pun, okey? Siapa yang letak di add to cart tu, jangan letak di add to cart lama-lama, no? Ha? Serius? Ya Allah, kenapa korang add to cart 1K? Korang jangan add to sebab cart. kalau tak nanti korang tak dapat harga Masya Allah, Okey, terus tabarakallah. beli. Dan beli. Ya. Okey, siapa yang dan beli, coba komen Alhamdulillah. Let's go. Kita Betul. tengok. Kalau korang tak check out, korang tak kalau korang tak ada payment terus, nanti korang akan dapat harga na'udzubillah. Kalau korang nak harga Masya Allah, tabarakallah, pada malam ini sekarang terus. Okey, geram, lagging pula dah your mobile. Alhamdulillah dan beli. Dan Apa beli, ni? terima kasih. Mana Nazira kat bilik sebelah? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih korang. Masya Allah, Siapa-siapa yang dan beli. dapat RM15. Okey, sebenarnya begini korang. Kita orang ni jual benda ni murah dan kita orang nak korang semua rasa produk ni produk Bumi Putra, no? Betul. Produk lokal. Ya. Okey, jadi kita support each other. Okey. Dan terima kasih juga siapa-siapa yang support. Terima kasih yang banyak. Terima kasih banyak. Ya Allah. Okey. Sudah. Ya Allah weh. Okey, Sol. Kita nak bagi set 4 item. 4 item. Shampoo besar, tonik besar, Shampoo besar, tonik besar, siram besar. siram besar. Dengan collagen. Ni Okay, korang let's go share, let's go. Okey, Nak kita lagi ada boleh? Sabar. Untuk sekarang ni, kita akan bagi yang set pula. Untuk yang set ni, okey jap, aku bagi tahu korang berapa harga asal dia. Betul. Harga asal dia memang ratus-ratus, no. Betul. Tapi malam ni kita akan bagi dengan harga, insyaAllah kita try sebaik mungkin untuk pujuk founder untuk bagi paling murah yang dia boleh. Kalau boleh harga-harga yang bukannya harga modal sudah, tapi harga rugi gila. Sebab kita mau semua orang dapat try kebaikan produk ni. Ya betul. Okay? Okay, let's go guys. Itu je. Share guys. Jumbo. Jumbo. Dan kita nak bagi 100 orang yang terawal dapat ni. Oh dapat tak Dapat mana-mana tadi touch anak yengung. Okey korang. Okey, di tangan aku ni ada 100 tan inggo Ya. yang kita akan bagi dengan random siapa-siapa yang beli. Betul. Okey. Jadi dalam tan inggo ni adalah amount tertentu. Betul. Okey, jadi kalau kamu beli dan rezeki kamu akan dapat tan inggo sekali. Betul. Manis-manis. Sebab tu ni pasal random, korang jangan refund. Okey, korang jangan return. Kalau COD ambil, jangan tak. Kalau tak nanti korang tak akan dapat. Betul tak? Betul. Pernah tengok kartun tu tak? Okey. Pernah? Irfan, love you, thank you. Okey, kenapa tak bergabung? Sebab boleh. Okey, ni berapa ringgit? Kita tak tahu lagi. Okey. Berapa harganya ni? Cepat bagi tahu. Entah benda ni. Nak suruh jual tak bagi tahu harga. 330. Harga asal. Ya. 330. Kita orang tak nak jual lah kalau 300. Dia nak balik. Tak nak. Ini harga asal 300, no. Tak nak jual. Nak balik. Okey, kita dapat apa? Shampoo besar. Kita dapat hair perfume serum yang besar. Bagi RM30 untuk RM30. 5 orang je. 5 orang dapat harga RM30. RM30. Untuk semua produk ni. Ya. Tapi 5 orang je dapat. Okey, 5 orang je. 5 dari Daus, 5 dari Kemal.
Oh, masuk. Okey. Okey. Dengar betul-betul. 330 harga. Okey, harga asal dia ni untuk 4 item ni RM320. 330. Oh, RM330. Okey. Tetapi kali ni founder baik hati masuk syurga awal. Dia cakap dia bagi harga RM30 untuk 5 orang terawal. Masya Allah. Okey, 5 orang terawal dalam live aku, 5 terawal dalam live Iqmal No. Betul. Jadi sekarang ni korang kena tunggu beg kuning je muncul terus grab. Ya. Okey, jangan letak di add to cart, terus beli. Betul. Okey. 1 minit lagi 1 minit lagi. Sekejap, Okey, korang ready tak nampak beg kuning tu sekejap. Okey. Beg kuning akan muncul. Sekejap korang. RM5. 5 orang sahaja. 5 orang daripada Daus punya, daripada Pirana, 5 orang daripada Jerong. Yes. Okey. Beg kuning on the way, sabar. Okey. 5 orang sahaja. Kau dah keluar? Dia tanya dapat apa? 4 item yang Dapat ada dekat tangan. ni. Dapat. Hair treatment collagen dapat. Hair perfume serum dapat. Hair tonic yang besar Dan dapat. juga dapat buka dah ke belum? Ada orang beli. Lagi berapa saat? COD boleh kah? Boleh. 1 minit. 1 minit kita akan buka beg kuning dengan harga RM30 untuk 5 orang terawal. Okey, harga asal 300 lebih. Nah, okey dah. Dah keluar dah? Dah buka dah ke? Geng 5 orang terawal. 5 orang terawal akan dapat. Dah keluar dah? Siapa lambat tak dapat. Kena cepat. Ui, dah keluar dah, weh. Okey, dah buka dah. Dah RM30. Let's go untuk 5 orang. Let's go. Let's go. RM5 5 orang terawal. RM5. 5 orang terawal. Let's go. Okey. Habis. Semua. Siapa yang dapat? Cuba komen. Siapa yang dapat? Komen. Jadi normal. Sakura Nordin korang. dapat. Kalau harga normal jangan beli. Masya Allah, Sakura Nordin dapat. Siapa lagi tolong? Korang harga 300 jangan beli. Harga 300 Yang jangan harga beli. 300 tak payah beli ya. Kau jangan nak Tak dapat, pilih-pilih. cuba komen. Nak lagi tak? Kejap, korang nak lagi tak? Kejap. Bagi tahu founder tu janganlah 5 orang Syak, bagilah lebih-lebih lagi. Tak boleh. Kesian viewers. Bagilah lebih sikit. Kesian orang. Siapa beli 300 tu siapa beli? Okeylah, kita nak bagi untuk 10 orang. Tapi kita naikkan harga sikit. RM60. RM60. Tapi 10 orang. 10 orang. 10 orang. Okey, faham? Okey, faham. Okey. Sebab yang sekarang ni korang kena cepat. Siapa cepat dia dapat. Kalau nak dapat harga murah kena cepat-cepat tangan kena laju. Okey, korang yang 300 jangan beli. 300 jangan beli. 300 jangan beli, sabar dulu. Kita nak bagi harga RM60 pula. Harga RM60 untuk 10 orang yang terawal. Okey, harga asal RM330. Kau okey tak tangan kau ni? Okey je. Macam payah je. Saja nak kentut. Kau ada kentut ke? Dah belum lagi, belum. Tak. Iqmal sini tak kentut. Tak bau pun. Kan? Okey, masalahnya open okey baik. Let's go. Kau kentut kan? Tak dah. Kau jangan ni. Bau kubu. Bau kubu. Nak 30. 4 minit lagi. Kejap. 4 minit lagi. 300 jangan beli, tolong. 300 jangan beli. Founder nak bagi. Founder nak bagi harga lain ni. Yang Sabar. 300 tak payah beli no. Kau jangan, kenapa nak beli 300? Tak payah. Tak payah beli 300. Kau macam nak berak je dah. Beli 30, beli harga yang ni yang kita akan bagi. Okey. Sekarang ni kita nak buka lagi untuk 10 orang. Ya. 10 orang, harga asal 330. Kita bagi harga 60. Okey. RM60 untuk 10 orang. Ya. Jadi siapa-siapa yang nak beli boleh beli sekarang. Tadi 5 orang saja. 5 orang saja yang tadi korang. Okey. Tadi kita cakap 5 orang saja. Bukan 50 orang, 5,000 orang. Daus okey ke? Itulah Daus okey ke? Okey je. Nak Daus kenapa? Nak Ni. kerusi ke? Ai ada tattoo no. Tattoo ai. Tangan dia Pak Alip tak? Tattoo ai. Pangan Tattoo ai memang cantik no. Dia gambar-gambar butterfly. 2 minit. Dapat apa je? Dapat hair tonic besar, dapat hair collagen ni besar, dapat serum besar. Dan juga dapat shampoo besar. shampoo yang sangat besar. So kita dapat 4 barang. 4 barang, Okey. harga asal RM330. Tapi untuk kali ni untuk 10 orang kita akan bagi RM60. Ya, beg kuning yang harga minta maaf ni tak keluar lagi. Sabar kejap. Kejap Okey? ya. Harga tak keluar lagi. Kalau harga keluar nanti kita cakap harga tu keluar. Sabar korang. Alhamdulillah dapat 30. Sini tak dapat TNG card ke? Dapat kan? Ni dapat je. Dapat. Okey.
Korang dengar apa-apa. Okey, dengar korang. Apa-apa yang kita jual malam ni, harga RM5 ke RM10 ke RM30, korang masih boleh dapat tengok ni sebab kita bagi secara random. Betul. Siapa yang order, nama korang order je malam ni, kita akan bagi insya-Allah. Tapi 100 orang sahaja, bukan semua. Tukar terus buat payment. Geng, jangan add to cart ya. Jangan add to cart. Gini, okey, saya bagi faham korang. Kalau korang add to cart, korang akan mengganggu stok. Mungkin bagi kita cakap dah sold out, tapi tak sold out sebab ada beberapa yang belum bayar. Jadi apa yang kamu buat tu, kalau letak dia tukar, dia akan mengganggu kita orang. Faham? Okey. So terima kasih banyak siapa yang beli. Thank you. Dah sakit okey. Betul. Korang betul. Dah okey ke tu? InsyaAllah dia okey. Okey je. Cara guna macam mana? Okay. Shampoo macam biasa nak dekat kepala. Ya. Takkan dekat kaki. Shampoo ni shampoo. Okey, lepas dah shampoo, pakai hair collagen ni. Lepas pakai hair collagen bilas, pakai hair tonic pula. Tapi lepas keluar bilik air lah, jangan terus pakai, sabar lu. Okey. Lepas pakai collagen tu kan bilas. Barakallah. Okey, 15 saat, let's go. Sebab 10 orang perawat ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Beg kuning mana? Harga RM60, RM60. Harga asal RM330. Tengok, harga Okey, asal. dah buka dah. Dah buka dah. Okey, dekat Iqbal 10 orang. Korang akan dapat 4. Korang dapat 4 item. Korang dapat 4 item. Mana habis? Habis juga. Dah habis. Habis. Sold out. Hah? Sold out. Dia selaju kentut no. Selaju kentut. Letak beg Lagi daripada kentut. You. letak beg kuning habis. Dia macam sekali hembus macam macam gitu je. Dia macam gitu. Terus habis. Kau nak gula-gula? Kau nak gula-gula. Mulut kita macam mau bangkai dah. Aku rasa mula aku bau bangkai. Sebab tonsel tengah bengkak. Ya ke? Ya. Tak apa, air tahan je tadi. Tak ada. Main-main je, tak ada. Okey je pun. Kau tak adanya bau-bau, semua wangi. Best friend. Thank you Saibah. Welcome. Thank you juga semua jerung-jerung. Thank you semua jerung-jerung Pirana. Thank you Pirana. Thank you so much. Dah okey kau nak duduk? Tak payah. Bagi aku Susah kalau aku duduk, aku nanti mengantuk. Aku suka berdiri. Korang yang cakap, yang komen-komen suruh duduk tu tak apa. It's okay. Terima kasih banyak sebab prihatin. No, it's okay. I'm okay. Okay? Thank you so much. Sebab caring. Yang Okay tak je. dapat harga 30 minta maaf, dan yang tak dapat harga 60 minta maaf. Kita nak bagi 110. Minta maaf. Tak boleh nak bagi 60. Kita Sebab dah harga asal 300. Kita dah request dengan TikTok nak buka lagi sekali dah tak dapat. Ya Allah. TikTok tak bagi subsidi Tak bagi. TikTok kau kena Kenapa? Okey, harga asal 330. Okey, kita orang minta maaf, bukan kita orang founder. Founder minta maaf, RM30 tak boleh nak bagi, RM60 dah tak boleh nak bagi. Bagi harga last berapa boleh bagi? 110. 110 harga last. Ini tiada paksaan Ini memang tiada paksaan. 110 harga last yang founder masya-Allah tabarakallah boleh bagi. Okey? Ini last, harga asal 330. So, siapa jurujung ataupun pirana-pirana yang tak tahu nak buat apa dengan duit dia, masya-Allah tabarakallah, ke syurga kita insya-Allah. sedapnya baunya kan? Sedapnya baunya? Sedap bau dia macam bau powder. Kan macam bau yang aku dapat rasa sudah min-min dia tu. Kalau pakai ni memang sejuk no. Kau rasa macam badan kau dekat rumah kau dekat setapak, tapi kepala kau dekat genting. Sejuk. Insya-Allah. Kuat bau min dia. Insya-Allah guys, insya-Allah. Anda boleh. Set tadi, set jumbo nama dia. Set jumbo tadi tu, ya Allah. Siapa nak bagi? Ini aku belah bapak ni. Kita orang tak boleh gabung dengan Harzan sekali. 3 phone sini. Kita orang kat sini. Boleh tak kalau aku lari pergi sebelah? Tapi tak nak. Nanti kau seorang. Okey je. Kau kena jaga dan tengok keadaan bini kau. Kan? Kau tengok bergerak. Kesian juga. Kau pergi tengok jap. Tak. Aku cover. Berapa minit lagi? Bawa gula-gula untuk dia. Okay, bawa gula-gula nak. Bawa gula-gula. Boleh ke? Boleh je. Tak apalah, kejap lagi lepas ni. Aku kesian kat kau nanti kau seorang. Nanti lepas habis ni kan ada masa untuk kau bercakap, baru aku pergi. Okay, kalau macam tu, kalau korang
Okay, bolehlah. Okay, sabar kejap ya. Sabar. Aku send kat dia. Sabar korang. Sebab dia single. Kenapa kau blushing macam gitu ya? Nampak sangat kau ni caring. Oh my god, untungnya siapa dapat. Nanti bagi mic dekat. Oh boleh? Sebab aku tak boleh lah. Kalau lama-lama tinggal tak boleh. Dia semacam Jarung, blusher. korang persiapkan tahu space memori dalam telefon korang. Malam ni akan banyak vitamin. Dia bukan vitamin dan suplemen untuk korang. Kenapa Azan tak boleh kat sini? Bukan jumbo, sebutannya jumbo. 1 minit. Okay, lepas 1 minit benda ni dah Kalau dah buat. sold out, aku terus ke sana. Okay. Okay, korang bantu Iqmal untuk bagi sold out kedua-dua akaun ni, terus dia pergi sana. Okay? Macam mana kau punya tu yang? Gitu? Ya, dia kena gitu no. Macam mana? Cuba try buat. Dia kena macam yang Dia seorang je buat jadi. Dia tak jadi cuma. cantik lah rambut kau gitu, Mal. Cukup pakai rambut aku lembut. Aku pakai hair serum mungkin Dita tadi sebelum datang. Aku pakai yang ni. Mal, ni apa? Mana? Yalah. Kau tak mampu buat aku blushing. Hanya Nazra. Yalah, kau lah popular dengan Nazra. Okay, 10 saat. Okay, let's go. Okay. Okay. 4, 3, 2, 1. Let's go. Kita buka beg kuning. Habis ni, Iqmal akan terus terbang ke live Nazra. Ke hati Nazra. Harga asal 330. 4 barang jumbo ni, korang boleh jumbo ni, korang boleh dapat harga 110 saja. Founder kata astagfirullah dekat TikTok. Sebab apa? Ini saja harga dia boleh bagi. Yes, harga asal RM330. Kali ini kita bagi RM110 untuk beberapa orang sahaja. Betul. Yang terawal. Betul. Okay. So barang apa yang korang boleh dapat? Korang boleh dapat hair collagen mask ni. Korang boleh dapat hair tonic besar. Perfume serum hair yang besar ni. Lepas tu korang akan dapat shampoo, mint shampoo ya, yang saiz besar. Betul. Setiap pembelian korang akan dapat manis-manis. Manis-manis apa tu Iqmal? Manis-manis kat TN. Touch and sebab dalam tu dah ada amount yang kita memang dah masukkan dekat dalam tu. Yes, tapi dia 100 orang je lah. Betul. Kita boleh cakap TNG. Kan? Dan ingat tu kita boleh cakap TNG. Dan beli ada yang dapat 55. Dapat Ada 55. Macam mana dapat 97. Okay, Papa Noah. Thank you Papa Noah. Ya Allah Papa Noah. Ya Allah. Okay, let's go. Masih ada lagi stok. Belum sold out lagi. Habis sold out ni kita bagilah Iqmal untuk pergi rawat bini dia. Sebab nak bagi dia gula-gula, kesian dia banyak cakap. Lepas tu nak tengok Ratu Candita ada tau malam ni dah sebenarnya. Ada ke? Ratu ada kat sebelah. Oh ya. Ya Ratu. Aku nak pergi tengok Ratu. Korang jangan add to cart saja. Terus buat add to cart. payment. Sebab kalau add to cart, founder tahu. Founder ni dia saka sebenarnya. Terus buat payment. Korang. Ya. Saya dapat 110, okay. Let's go. Kalau nak beli je terus. Jangan letak dekat add to cart. Nanti kita sangka sold out tapi tak. Wih, like aku 4 million weh. Ya no. 4 million live menjual pun 4 million. Yang penting malam ni ada korang akan dapat manis-manis juga. Ya, yang penting malam ni korang akan dapat manis-manis, pahit-pahit, masam-masam semua dapat. Yes. Kita ada bagi 100 TNG untuk mana-mana pembeli-pembeli yang bertuah lah. Betul. Okay. Pembeli-pembeli yang insya-Allah. Kalau memang nasib kamu, korang akan dapat. Betul. Okay. Ya. So jangan return parcel sebab apa? Kita tak tahu dalam tu tiba-tiba ada manis-manis tu. Kita nak bagi manis-manis. Yes, betul. Sebab mem buat pengakuan. Tak boleh baca komen. Selesai. Apa yang pengakuan ni? Hagumi, Mori, thank you. Syah, thank you. Sakura, thank you buat pembelian. Bau tak Masih ada lagi? Bau tak mula. Masih ada lagi. Let's go. Bau tak? Apa? Tak. Bau tak? Ada mana mem buat pengakuan. Kenapa dia buat apa? Dia buat pengakuan apa? Tak. Dah setuju kot. Ya Allah, setuju. Korang. Dapat harga 95 pun ada. Ya, ada yang dapat 95, ada yang dapat 65. Glory M30, thank you. Ya Allah, thank you korang. Harga 300 jangan beli, harga 110 ambil. Harga 110 ambil. Siapa ada voucher boleh buat. Harzan makan tak apa ni, mengamtul ketua pengakuan. 300 kenapa? 300 ayat. Dapat 43. Kalau dapat 43 terus beli. Tak payah nak simpan-simpan dekat itu card. Siapa yang letak dia itu card terus beli weh. Betul. Jangan simpan lama-lama. Betul. Itu paling penting. Kalau korang add to cart, nanti bila habis live, korang dapat harga na'udzubillah. Kita tak nak, kita nak harga Masya Allah Tabarakallah. Okay? Betul.
Sebab itulah kenapa kita orang live ni. Sebab dalam live ni lah korang akan dapat harga semurah itu. Betul. Okay, selagi masa kita live ni, beli je time live. Betul. Jangan beli time and live nanti. Memang Syahal no. Syahal. Syahal. Memang harga neraka sakar. Jangan ambil dek. Buat pengakuan perasaan Kak Ikmal. Dah tahu dah perasaan buat apa nak mengaku-ngaku. Tengok je no. Dia kentut. Dia keluar lah. Nasib baik aku tak tulis. Nasib baik. Nasib baik aku tak datang lagi. Dia kentut. Sejut. Siapa sini lah macam bau-bau. Kau pernah bau kentut? Aku bau kentut di hari tu kat Kelantan weh. Iyakah? You siut bau ikan bekok, tahu ikan bekok. Siut lah. Oh dia kentut. Kentut dia bau masin. Busuk. Aku rasa bau asam lambung, bau usus, bau perut tu. Pagi-pagi, ya Allah weh. Kau bayangkan kat lobby tu, lobby kan aircon hotel. Terapung-rapung bau dia. Aku macam, memang air bau kentut dia. Kami dengar Atom dalam. Ya ke? Astagfirullahaladzim, Nazra. Tapi tak apa, Nazra cantik. Cantik bau kentut dia. Bau ikan apa? Ikan apa? Kebekok. Ikan bekok. Kau nak pergi Kelantan tak? Ha? Nak pergi Kelantan sekali? Jom, nak pergi Kelantan? Jom. Rindu nak makan budu. Selamat datang. Kena. Itulah. Ketulahan dengan isteri. Dah isteri tu baik-baik dekat sana. Engkau cakap kentut dia bawa ikan bekok. Memang ketulahan. Selamat datang ke negeri Kelantan. Cuba try. Selamat datang ke negeri Kelantan. Okey, cuba ikut aku cakap Mu nak makan gapo? Mu nak makan gapo? Nanti aku cakap itu. Mu nak makan gapo? Kohok sedap. Kohok sedap. Gitu. Nak makan etok. Nak makan etok. Kalau bahasa Sabah, kalau macam aku nak cakap. Bisa senang sikit lagi, jangan bagi susah. Kau nak pergi mana? Kau mau pergi mana? Oh, macam tu je. Gitu je. Nak unik-unik tak ada? Unik-unik. Kenapa mukamu plasbak? Kenapa mukamu plasbak? Kenapa mukamu plasbak? Apa maksud dia? Plasbak tu macam orang yang baru bangun tidur, muka baru bangun tidur tu. Tahu? Faham tak? Muka plasbak macam muka kena reset. Gitulah plasbak. Muka kena reset. Betul. Dan begitu kan lebih kurang. Muka-mukamu plasbak. Mana Harzan dia masih kentut Budak. Kenapa? Handsome sangat. Itulah pelik juga kalau dia masih kentut. Selamat datang. Okey korang. Okey, masih ada lagi. Okey, habis. Ada orang dapat harga RM107, RM60 pun ada. Ada yang dapat. Ada yang beli dua. Dia beli dua dapat RM159. Ya Allah. Kenapa dapat harga murah-murah ni? Beli tu. Kenapa muka plasbak? Kenapa asing? Sebab Okay, kita nak request satu boleh? boleh? Dua-dua nyanyi sedap kan? Okey. Boleh lah. Okay, tahu kan lagu Bintang kan? Tahu? Okay, kita nak nyanyikan lagu tu. Kalau macam Ikmal nyanyi kol-kolah kan dia kuat. Okay. Tapi kalau macam Daus sabar kan dia sabar. Bintang jangan kau Alright, okay. Okey, nanti korang nilai siapa yang best korang nilai okey, sebelum korang permintaan lagu Bintang, boleh tak kita nak minta sesuatu? Ai. Bibi ni dah melecet dalam lidah ni dalam. Boleh. Dia sebut kau kena usnuzon no. Dia sebut nama aku sebab dia tahu aku dah berpunya. Alah engkau. Orang tak nampak baik kat bawah. Sabar korang, wanita solehah tengah minum. Kita solehot, bukan solehah. Tangan Daus dah okey ke? Tak okey sangat. Okey je. Tangan dia macam tu je. Nazrah nak buat sikit kisah. Nazrah tengah praktis merisik. Ya Allah. Tapi sumpah aku nak kentut mal. Boleh? Korang okey tak? Okey. Tak busuk. I janji. Oh my god, aku kena keluar dulu. Oh my god. Aku keluar dulu. Oh my god. Dengar ke? Oh my god. Oh my god, dia kentut. Oh my god, dia kentut. Tak tahan no. Tak tahan.
Dia tak bau. Dia tak bau. Percayalah, trust me. Dia tak bau. Benda kat sini dia kentut. Tak bau lah. Tak bau okey je. Dia bau amoj. Itulah. Aku rasa aku yang ketulahan no. Tadi cakap pasal harga nak kentut ini aku pula. Sebab susah no. Tadi ngam-ngam tadi berdiri tak nak keluar no. Tapi tiba-tiba nak duduk tu dia macam pembukaan 3 cm nah. Dia macam mendorong benda tu nak keluar. Faham tak? Yang tanya pasal tangan okey je tangan. Okey je. Kita tunggu kita ganti Ikmal sekejap. Okey boleh? Hello Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam korang. Ini Apik. Dia adalah pengguna Tegar untuk Candita. Jadi korang boleh tanya dia pakai apa dekat rambut dia. Dia memang Candita. Tengok rambut dia no. So kalau korang yang mana ada masalah rambut gugur kan, ada masalah kelimomo ke, kulit kepala kering ke, kulit kepala gatal, nak lebatkan rambut, nak cepat panjangkan rambut, korang 3 bulan boleh pakai. Lepas tu dapat carrot collagen, dia bantu lembutkan rambut. Dapat lagi tonik. Tonik ni dia bantu Kentut. Aku belum kentut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dia gelak. Kenapa dia gelak? Oh my god. Sedap tu. Tak, sumpah kat bau tai. Adik. Saya tak kentut lagi kak. Takkanlah bau kat tangga tu baru nak masuk sekarang. Tak logis Yud. Okey. Okay. So, adik duduk atas. Dia kena tak boleh macam ni sayang. Saya lega macam gini. Okey okey macam tu okey. je lah, macam tu. Okey. Sekejap Agak cepat tau. Krem kaki ni. Benda tak boleh rapat, dirapat-rapat kan? Assalamualaikum. Non Nazra. Ya saya. Saya kakak Ikmal. Oh ya ke? Nak datang merisik. Betul-betul lah adik memang memang bersedia. Alhamdulillah dah. Sangat-sangat tak sabar gelojok. Tak boleh macam tu sayang. Tak boleh gelojok. Okey. Sorry. First time. Nervous. Okey. First time. Cepatlah. Serabutlah. Serabut. Okey. Kejap sayang Kita ada cincin. Mana jari sayang? Dia jari kanan kan? Kanan ke kiri? Kanan. Nak jari mana satu? Tak masuk frame. Okey. Adik ni kita ada apa tu? Ya, saya. Kita nak sarung cincin Alright. Masuk tak frame? Saya dah boleh buka mata. Boleh buka. Cincin siapa lah ni? Kanan Oh. Saya adik lah dik. Memang saya punya ke ni? Ni daripada ni sayang, Yana Sofia Gold. Uish. Memang saya saku lah. Saya sadik lah. Memang saya saku ngam-ngam sangat ni. Ya Allah. Mana adik punya kamera? Adik punya mana? Saya punya yang ni. Yang tak nak tengok, nak tunjuk. Yang sana. Oh, yang tu. Sini. Okey, adik jom kita ke depan dik. Jalan pun kena macam sopan tu sayang. Dia kena macam sopan. Macam sakit kaki je. Macam tengah sakit kaki je jalan tu. Jalan slowly sayang, slowly. Tunjuk tangan dekat kamera adik. Mana? Kamera adik mana? Yang ni. Mana? Yang ni. Itu. Cantik tak? Nampak tak? Mana? Korang nampak tak? 13K. Nampak? Nampak handsome lah tangan saya dah dekat-dekat. Adik suka tak sayang cincin ni? Suka. Cantik tak? Cantik. Cantik. Saiz adik pula Itulah tu, memang saya punya ke ni? Mana? Mana sayang? Sini sayang. Kamera mana? Bak sini. Saya rambut Yang ni pun masih tak nampak. Dia kata bawah sikit. Mana? Oh, sini. Okey, nampak Cantik tak korang? Digi. Diorang mesti nak screen. Okey, korang screen apa? Adik ni merisik betul-betul tu adik. Ni cincin betul tak apa ke? Tak tahulah. Iya ke? Yalah, kira adik dah tunang ke dia ni dik? Tak tahu. Akak biar betul mak dia tak ada pun kat sini. Takkanlah mak dia tak ada saya dah tiba-tiba tunang. Tak, ni baru merisik. Baru merisik. Merisik macam mana? Macam nak kata persetujuan kan? Kalau merisik bukan tunang kan? Mana akak ni wakil lah. Nak tanya dah ada orang ke belum? Nak tanya dah ada orang ke belum? Saya single.
Saya single gila. Single sangat. Saya single sangat-sangat. Single sangat-sangat. Cantiknya dik. Masalahnya memang saiz adik dik. Itulah tu. Pandai pula dia tahu saya 12. 21 ke 12 saya tak tahulah. Cantik tak? 21. Dah boleh kecil sangat. Selain duit, Nazrah suka emas. Betul ke sayang? Ya, benda-benda yang boleh convert jadi duit saya suka. Masya Allah. Adik suka bisnes ah? Memang suka Tak bisnes? suka sangat, saya suka hasil. Oh suka. Kau ni kan. Saya suka untung. Habis kalau tak buat bisnes kan nak dapat. Yelah, insyaAllah lah. Tapi sukalah bisnes. 1 minit lagi. Okey. Tahniah Nazar dia sebut kau buat duit tak? Dah Syazira pegang-pegang tangan aku lah. 14,000 dik. Oh tu dah kena reset. Memang plan semalam ni. Line aku pula. Okey adik. Ini betul-betul reset ke ni? Betul sayang. Hah? Maksudnya? Saya dah jadi tunai hikmat. Ini kita kan rehearsal. Ni reset daripada Ratu Candita bagi hadiah kat awak birthday awak. Ni dari akak. Hah? Kan akak tak ada itu sayang. Ni hadiah birthday. Ish. Sumpahlah dik. Cincin ni akak kalau tak kenapa saiz awak takkan saiz akak adik ni ha? Wih akak terima kasih. 9 Terima kasih. 8. Semoga adik terus sukses, sihat terus sihat Admin diam kejap. Sukses dunia akhirat. Amin. Okey. Terima kasih banyak Kak. Moga-moga rezeki sedih pula ya Allah. Tengok. Saya sambung. Okey, sambung. Alright. Kat mana tadi? Dekat sikit. 1 minit lagi dah buka Sira Amin Mega. Okey. Dah buka. Geng. Kita dah buka Sira harga RM5 je malam ni. Kita nak bagi harga sedekah. Tengok dekat beg kuning. Harga asal Habis sayang. Okay, sambung. dah sul. Nak lagi tak? Nak lagi ke? Korang nak lagi tak? Macam saya nak lagi. Saya nak lagi. Kak, terima kasih banyak Kak. Ya, betul tu adik sayang. Semoga murah rezeki selalu Kak. Amin. Semoga Kak dengan keluarga Kak dilimpahkan rezeki semewah-mewahnya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa tu berbalik pada adik, keluarga adik dan semua yang menonton kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey. Okey. Adik pakai tau. Nanti adik pakai dengan akak tau sayang. InsyaAllah. Saya okey, korang nak lagi tak? Korang nak lagi tak? Kalau korang nak, korang komen nak. Sebab lepas ni kita nak open harga yang mana-mana lagi buat korang. Ya. Tapi next ni kita nak buka untuk 15 orang je kan. Memang kena laju, memang kena cepat kan. Yes. Kita nak bagi berapa sayang? RM10. RM10 sahaja geng. Masya Allah. 2 minit lagi. 2 minit lagi. 2 minit sahaja lagi geng. Saya sejujurnya tak pernah pakai barang kemas tau Kak. Ya ke? Sebab saya memang saya sendiri yang tak nak. Sebab saya tak berapa saya rasa macam skin tone saya tak kena dengan tapi ni warna cantik, gold. saya berseri. Tapi itulah dah pakai ni macam cantik pula. So mungkin lepas ni saya boleh pakai lagi. Akak saya nak tambah letak lagi sini. kat dia. Okey, saya letak sini. Beg ni calon gas sikit, saya takut dia jatuh. Bahaya. Tu okey. Ni okey. Ngam. Nampak handsome tangan saya. Produk tak pegang. Oh ya. Okey. Jadi ini masih memang cantik kan dik color dia. Okey. Betul. 1 minit lagi. 1 minit saja lagi. Harga asal serum berapa ml Kak ni? Kecil 20. Harga asal serum 20 ml ni founder jual dekat dalam TikTok selalu tu harga RM60 lebih kan. Tapi pada malam ni saja, dalam live ni saja, untuk 15 orang sahaja, harga bakal menjadi RM10 Malaysia saja. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Kenapa? Siapa yang tak dapat? Kenapa dia kata Ikmal merajuk yang? Sebab dia nak cincin juga ke? Perempuan je dapat. Dia ni apa pasal? Dia nak cakap benda aku dapat dia nak juga pasal. Laki buat cara laki. Yang you punya I beli nanti. You punya beli nanti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bagi tengok dekat beg kuning sekarang. Harga asal RM60 bagi awak semua. Hanyalah RM15 saja untuk 10 orang terawal. Allah, RM10. RM10 sahaja. Even better. Masya Allah, habis. Awal betul lah semua ni. Founder baik hati. Dia buat last call. Serum harga asal RM60. Nak bagi awak semua, akak-akak semua, RM15 sahaja. 50 orang yang
Awal je dapat. Ya, tapi ni last call sayang. Kita tak Betul. buka dah. Ini last call. Okey, sebab Betul. harga asal serum ni sayang adalah RM70. Betul. Okey, tapi sekarang kita nak bagi RM15 saja Betul. untuk 50 orang yang terawal. Okey, lagi 3 minit sayang, lagi 3 minit. 3 minit lagi. Stand by. Last call tak buka dah lepas ni. Harga kita bagi awak RM15 saja kejap lagi, geng. Betul. Jangan beli sekarang sebab harga sekarang masih harga asal. 3 minit lagi harga akan turun jadi RM15. Waktu tu korang sambar sebab 50 orang, 50 pack saja yang founder open. Yes. Lepas ni tak ada dah. 2 minit lagi. Ready. Tap screen, gang. Tap screen, gang. Dah berapa tu? Like account saya berapa? Admin? Adik punya ni Admin like saya berapa? Okey. Ni adik punya 6.4 million. Kalau 10 juta kita nak bagi apa? Okey. 9.4. Okey, saya nak minta dekat akaun saya Azan lagi tolong tap screen, gang. Naikkan million like tu. Naikkan lagi sampai 10 million pun okey, alhamdulillah. Boleh on. Share live tu, gang. Okey. 2 minit lagi, gang. Zan, Iqmal nangis. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kenapa Iqmal nangis? Kena pujuk ke? Kena pujuk ke? Iqmal Dia nangis ke? Ayang, nak kena Aku nak kena pujuk dia ke? Panggil dia yang panggil. Panggil. Tapi sepatutnya Azan pergi sana pujuk kan. Dia orang, mereka kan berbeza dari orang lain. Dia orang ni rare. Mai bawa dekat saya, mai. Satu minit lagi. Mai bawa dekat saya, mai. Okey. Jual dulu. Okey. Ya, okey. Founder tetap dengan business ya. Okey. Overthinking. Dah. Cakap dengan Iqmal, mai datang sini, mai. Okey. Okey, ready? 1 minit lagi. Alright. 30 saat lagi. Daus bully. Daus bully. Daus bully dia. Ya Allah, comel. Ni aku tak suka Ni aku tak suka Habisnya ni bantai. Tak cukup tangan dah sakit, nak kena sakit lagi ni. Untuk member. Daus bulu. Oh, bully. Okey. Stand by Okey, dah tak lama, gang. 15 saat sekejap 15 saat saja lagi. Ready? Dalam kiraan 10, 9, 8. Iqmal call. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya kena ke sana ke? Iqmal call. Aduh, mak yai. Halo, Habibi. Kenapa pula ni? Kenapa pula ni call ni? Hello Habibi, kenapa? Habibti ambil kunci pula. Cincin daripada siapa? Cincin daripada ni lah, Kak Ira. Kak Ira bagi. Siapa yang merisi Habibti? Mana saya tahu, awak lah kot. Kan? Kenapa Daus kata cincin tu daripada dia? Apa dia? Daus kata cincin tu daripada dia. Kau suruh Daus datang kat aku. Tengok dia berani tak berani cakap depan aku. Astaghfirullahaladzim, kenapa kamu fitnah aku ni, ya Allah? Kau datang sini, kau jangan banyak bunyi. Kau datang sini. Astaghfirullahaladzim, Nazra. Tak baik tau macam tu. Tak baik macam tu. Habis kau baik sangat. Kau datang sini. I bekerja dekat sini tau. Kau jangan sampai aku yang datang sana, Daus. Baru datang sana, Daus. Sakit lagi tangan kau sebelah lagi tu. Nazra, astaghfirullahaladzim, ya Allah Tuhan. Bercakap, jangan mendesah. Okay. Kenapa cakap macam ni? I tak ada apa-apa. Kalau cincin tu founder yang bagi, founder je lah bagi. Kenapa tiba-tiba nama aku terselit ni? Tak ada apa-apa. Kau bagi sekarang phone ni kat Iqmal. Aku tak nak borak dengan kau. Iqmal okey, Iqmal. Ini cincin ni lah Kak Ira bagi kat saya lah. Sayang. Cincin ni Kak Ira bagi kat saya. Baby, cakap baby. Kak Ira pun sikit-sikit je. Sebab birthday saya. Awak janganlah takut. Bukan ada lelaki lain lah. Tak ada. Saya reservekan diri saya ni untuk awak je. Okey. Cakap Ratu Candita bagi. Ratu Candita bagi. Dah habis macam gitu. Gampang ni Iqmal. Dia nangis betul-betul ke dek? Nangis ke? Tak tahu. Ngada-ngada tu. Gedik-gedik tu. Nak kena pujuk tu. Minta perhatian tu. Memang dia nangis betul-betul ke? Geram saya. Air mata ke? Alah, Aimo itu semua Aimo. Oh ya ke? Korang Aimo semua tu. dia nangis betul ke? Memang nampak air mata? Tak ada. Panggil B. Dia kata panggil B. Tak boleh lah brother kan? Tak nak. B tu brother lah. B tu brother lah. Sebab tu I kata panggil baby. Barang dah Barang dah sold out. Barang dah sold. Ni mau last call. Tak buka dah 1 minit lagi. Okey, alhamdulillah barang dah sold.
Barang dah sold, gang. Okay, next. Korang nak apa? Okay, korang nak apa? Kena bagi tahu. Next, korang nak apa? Tapi kita nak buka untuk saya ada soalan lah. Ini emas betul lah? Sayang sampai hati daripada Sofia, Yana Sofia Gold. Nampak ni. Bukan, saya takut kalau emas betul saya nak simpan lepas ni saya tak dapat. Betul sayang ni adik punya kotak adik ambil lah. Oh, okey. Saya nak simpan sebab saya risau. Ada resit kan tu? Sayang. Mana? I takkan bagi emas tak betul yang. Oh ya, Baik, jangan bagi bang. Bukan, kalau kata emas tak betul saya sanggup pakai hari-hari. Tapi kalau emas betul saya nak simpan lepas ni sebab saya sayang. Sebab saya sayang kalau emas betul. Okey. Ada resit dalam tu. Ada nak tengok ke? Sekejap. Sayang betul lah emas nanti betul. Kalau saya tengok saya rasa macam ni paper bag dia tu. Yana Sofia Gold. Nampak? Nah. Allah, gang. Dekat puncak alam ni. Screenshot kan, gang. Sebelum datang tadi akak pergi tau sayang. Screenshot satu, gang. Minta tolong ambilkan gambar. Dah sedar kot. Screenshot tu bukan suruh lukis. Nak lama-lama buat apa? Bukan suruh lukis. Okay. Ready? Tanya nak apa? Shampoo. Okay guys, you all nak apa? Okay. Sekarang sayang kita bagi peluang kat mereka lah. Okay. Mereka nak apa? Okay. You all semua what you want. What? Korang nak tonic ke? Nak shampoo ke? Nak apa ke? Korang bagi tahu je. Komen. Sebab kita nak bagi harga either each one of the product of this Canita. We want to give you all the price. Sedap-sedap price. Okay? Sedap-sedap price, gang. Okay. Komen apa? Korang komen nak apa, gang? Kita akan baca dan kita akan nilai satu-satu. Korang komen je, okay? Nak apa? Komen je. Aku akan baca. Korang nak apa? Okay? Okay. Kak Ira, saya tak berapa nak nampak lah komen tu. Yang mana? Boleh tak akak tengokkan komen kat bawah tu? Taklah, dia tunjuk cincin dia. Macam tak berapa nampak lah. Komen tu? Yang mana satu? Dia kata nak set. Dia kata nak yang set. Dia cakap. Korang nak set? Kejap fikir jap. Nak set nak set ke? Nak bagi ke? Kejap kita fikir jap. Cobalah awak ni. Okey, korang pilih shampoo ke korang pilih tonic? Korang pilih antara dua. Siapa yang paling banyak kita open yang tu. Betul. Shampoo atau tonic? Pilih shampoo atau tonic yang engkau suka. Asyik. Shampoo atau tonic? Pilih shampoo atau tonic yang engkau mahu. Asyik. Asyik. Dua-dua tonic. Ramai nak shampoo ke ramai nak shampoo? Yeah. Tak nampak pun mana yang ramai nak shampoo tu. Tak nampak pun. Nanti akak bagi kat awak lagi besar. Lagi besar. Amin sayang, amin. Makin banyak akak belikan, makin banyak saya dah boleh gadai. Hasil awak nak hasil. Saya kalau ada kereta pun saya suka convert. Ini kan emas, mesti saya convert ke RM. Saya. Tak adalah. Saya gurau je. Tapi kalau jumpa lagi tolong jangan tanya mana cincin akak hari tu. Janganlah yang kena angah. Sebab saya kadang kalau terdesak sangat kak. Tak apa, terdesak. Apa ada saya gadai je. Saya tak main pajak-pajak gadai. Terdesak saya datang jumpa kak. Kita buat live. Cari komisen. That's why korang jangan add to cart. Betul, korang jangan add to cart. Kalau add to cart komisen aku slow. Ya, nanti dia terdesak, dia jual cincin ni nanti korang. Nanti aku nak bayar Maxis bulan-bulan macam mana? Sebab tu lag. Adik, kita buat Velocity nak? Velocity? Tiba-tiba lagu tak ada. Itulah. Okay. Adik nyanyi. Okay, akak ikut je saya. Da sayonara. Boom, pak, boom. Da. Nanti diorang editkan insya-Allah. Saya rasa diorang editkan tu. Dah. Panjang pula diorang nak edit. Sudahlah sikit-sikit lah. Kak, saya nak terbuai kecil lah pula. Adik, kan nak kentut lagi. Saya nak buai kecil sebab tadi saya rasa bila saya tahan angin tu berubah jadi dalam bentuk cecair. Adik, bagi sekarang saya nak bushishi. Patutlah Ikhman kata bau tadi betul lah Apa sisi bau tadi? Kan dia duduk bawah tadi. Tentang adik terkeluar tadi. Sebenarnya yang dia bau tu bukan bau kentut saya, bau stokin saya. Dia macam tak kenal je stokin girlfriend dia ni. Memang bau tahi pun stokin saya ni. Tu yang sebab dia kan duduk bawah. Sebab tu bau stokin saya. Nampak akak mana buka stokin? Tak ada, akak tak bau pun.
Tak maulah. Akak kasut pun tak buka. Shampoo 150. Okey. 2 minit lagi. Okey, 2 minit lagi. Bagilah Shishi dulu. Sempat. Sempat Go. ke? Lari. Go. Betul, Sempat. betul. Akak buat akak handle. Go. Akak, kejap. 1 minit je. Macam mana saya nak offkan mic nanti dengar lah. Chat. Tak apa. Buka Tak apa. Jangan bagi dengar saya punya syangat tu. Okey. Saya gencar buat. Lawaklah budak ni. Kenapa dia macam tu Korang janganlah bagi tahu Nazrah yang aku nak kahwin Topik kuning. 150 ml. Harga RM15 saja. Harga asal RM69. Betul. Okay, let's go. Dia bagi orang RM15. terawal sahaja. RM15 saja guys, RM15 saja. RM15. Let's go. Habis ya Allah, Masya Allah, barakallah. Habis dia orang beli ha. Ramai tak yang dapat? Si komen. Dia kata basuh rambut Ikmal buat demo, meh aku basuh kepala kau dulu. Tengah buat live di. Apa yang laju sangat korang ni? Ya Allah, terima kasih banyak tu korang. Support kita orang dekat sini, support Ikmal, support Harzan, support saya. Terima kasih banyak. Tak sampai. Yang paling penting korang support ni produk-produk lokal. Siapa nak lagi? Cuba komen nak siapa nak lagi tu. Main kentut lagi. Ya Allah, kentut masa jangan kau bersedih, bintang jangan kau berbintang. Bintang jangan bintang. Nyanyi. Beli tak beli? Boleh je, boleh sekarang Okey, bintang bersabar. Cepat buka lirik. Jadi dia boleh dia boleh tengok lirik. Dia tak Nak ni ke? nak lirik. Jadi dia hafal. Okey, kami akan nyanyi lagu bintang. Tapi aku dalam logat Sabah, dia dengan kol-kola dia. Okey, boleh. Sabar tu nak betul-betul sabaran yang memang buruk. Okey, baik. Kalau kola tu memang betul nak sampai nak pulang tekak. Aku tercekik, termuntah pula. Okay, 1, 2. Nanti kalau kita kawan-kawan juga Okey. Feeling lah macam MV. Okay, satu minit lagi. Okay. Tempat tu 5 saat. Ku pandang di atas awan, ku lihat bintang melambai. Ku hulur tangan menggapai, tetapi tiada sampai. Kau feeling Nak apalah dayaku, ku hanya mampu meratap di dalam ratapan sayu. 10, 9, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini berapa harga? 50.